Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Berita baik kepada semua penerima STR. Kerajaan melalui Kementerian Kewangan telah membuat pengumuman rasmi bahawa bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 akan dikreditkan ke dalam akaun penerima bermula Ogos ini. Semakan status dan bayaran boleh dibuat di portal MySTR. Pemberian STR ini selari dengan hasrat kerajaan untuk mengutamakan dan memastikan isi rumah berpendapatan rendah terus diberi bantuan sewajarnya. Berikut dikongsikan maklumat terkini untuk semua penerima STR khususnya. Wang bantuan STR akan diberikan kepada penerima yang layak melalui salah satu kaedah berikut mengikut tarikh jadual bayaran STR yang telah diumumkan secara rasmi. Pengkreditan ke akaun bank pemohon atau pasangan, penunaian di cawangan Bank Simpanan Nasional BSN, pastikan anda telah membuat semakan status kelayakan melalui laman web rasmi sumbangan tunai ramah sebelum datang ke kaunter untuk tujuan penunaian. Pembayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 tahun 2026 akan dibayar secara berperingkat pada bulan Ogos 2026. Tarikh sebenar akan dikemas kini kelak setelah pengumuman rasmi dibuat. Berdasarkan maklumat rasmi yang terkini oleh Kementerian Kewangan, berikut adalah jumlah bayaran yang akan diterima bagi setiap kategori bagi STR Fasa 3 ini. Bagi kategori isi rumah berpendapatan di bawah 2,500, bilangan anak yang tiada anak akan menerima RM200, 1 hingga 2 anak akan menerima RM300, 3 hingga 4 anak akan menerima RM450 dan 5 ke atas anak akan menerima RM600. Kategori isi rumah RM2,501 hingga RM5,000, bilangan yang tidak ada anak akan tidak mendapat apa-apa bayaran. Bagi yang mempunyai 1 hingga 2 anak akan menerima RM150. Bagi yang mempunyai anak hingga 3 hingga 4 anak akan menerima RM200 dan bagi yang mempunyai lebih daripada 5 anak akan menerima RM250. Warga emas tiada pasangan yang berumur lebih daripada 60 tahun dan berpendapatan bawah RM55,000, kategori warga emas tiada pasangan akan menerima RM150. Bujang 21 hingga 59 tahun, PKU 19 hingga 59 tahun berpendapatan RM2,500 tidak menerima bayaran dalam bentuk tunai STR, sebaliknya akan menerima bantuan melalui sumbangan asas rahmah SARA secara bulanan dikreditkan ke dalam MyCard. Cara semak status STR Fasa 3. Semakan status boleh dibuat melalui pautan seperti bantuan tunai hasil gov.my. Sila rujuk panduan melalui infografik, iaitu klik log masuk MySTR, masukkan nombor MyCard pemohon, pengesahan kad kunci keselamatan, masukkan kad kata laluan. Pada bahagian dashboard, klik semakan status. Maklumat yang akan dipaparkan nama pemohon, nombor MyCard pemohon, status permohonan, maklumat pembayaran setiap fasa jika layak, status pembayaran SARA jika layak. Jangan lupa ikuti lagi video saya yang seterusnya untuk saya akan memberitahu tarikh sebenar pembayaran STR Fasa 3 untuk tahun 2026.